Piu, hai korang semua, macam biasa saya akan buat konten lagi. Ada korang sihat? Okay, hari ni saya nak buat konten lagi korang. Dah lama juga saya dah terbuat. Saya kembali nak buat lagi korang. Saya harap korang semua sihat selalu. Ni baru pagi atau tengah hari ni korang, dah nak hujan. Saya tak tahu nak buat konten apa hari ni korang. Okay. Seperti biasa, saya akan keluar rumah korang. Saya tak nak lama-lama ni. Diam korang. Di belakang dulu. Lama tak keluar rumah korang. Ayah, saya boleh keluar lagi. Ambil angin dulu korang. Okay. Macam biasa saya dah letak kat sana. Okay. Macam biasa. Sekejap korang, saya duduk sini dulu Kocak. So korang jangan heran kenapa saya gauk pakai ni. Gatal lah korang, gatal kepala ni. Gatal ya korang. Gatal. Kocak. Kat sini ngam kan? Kat sini ngam kan korang? Okay, korang jangan tanya. Mana batang penyapu bang? Takkan ni je. Saya tak tahulah korang. Batang dia hilang korang Saya nak pesan kat korang, jangan cuba korang garu ni guna dekat kepala korang Kalau korang garu ni dekat kepala korang, nanti makin gatal pula sebab kotor korang. Korang jangan cuba juga. Okay. Kepala saya gatal korang. Gatal. Tak tahu lah korang, tadi tak ada gatal Tiba-tiba garu guna ni, tiba-tiba pandai gatal. Makin gatal. Makin gatal bila digaru guna ni korang. Astagfirullah. Korang jangan cuba garu ni guna dekat kepala korang. Jangan tigu lah korang Gatal ya korang. Gatal. Jangan korang kotor ni korang Garu je, sapu je. Garu je korang Tak tahulah sampai bila gatalnya. Alamak, rosak korang, rosak.
Jangan korang, jangan. Penyapu ni Acap tak tahu lah korang. Kenapa lah gatal? Dah lah kotor. Lepas tu pakai garu dekat kepala pula. Korang yang suruh tu, bukan saya. Saya ingat boleh pakai garu je. Ternyata boleh buat macam ni juga korang. Uish. Lebatnya. Lebatnya janggut. Jangan korang. Korang jangan cuba juga. Korang jangan. Tak tahulah korang. Selalu nak jatuh kat situ. Tak tahu saya bila jalan tu mesti nak jatuh. Tak tahulah saya pijak apa. Saya lalu je. So korang jangan heran bang. Mana pergi batang penyapu ni korang? Korang jangan tanya Korang jangan tanya. Korang jangan tanya. Gatal ni. Okay. Sangatlah gatal. Gatal. Macam mana nak hilang gatal ni korang? Gatal ni korang. Gatal gila-gila. So korang jangan cuba nak mengikuti saya Saya memang macam ni korang. Sebab kepala dah tergatal sangat ni. Kayak gitulah korang. Kalau dah gatal garu je. Masuk ke sini nanti. Dah lah korang. Kotor tu korang. Kotor dah. Okay lah korang. Saya rasa sampai di sini dululah video daripada saya. Saya harap korang semua terhibur. Hari ni panas korang. Okay lah korang. Jaga diri. Jumpa di next video. Bye korang.